kita lupa nak niat untuk esok hari. Kalau niat lepas subuh boleh tak? Biar dia tanya. Kalau orang cerdik setengah-setengah dia mahu, dia tak apa soalan bodoh lagu ni, biarlah dia nak tanya. Faham lagi? Dah kita cerdik lah. Faham? Ada orang lain tak sama level dengan kita, betul tak? Begini, niat bagi puasa wajib mesti pada waktu malam. Apakah makna malam? Malam itu min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar, dari waktu maghrib sampai waktu subuh saja. Bila sudah ada Allahu akbar subuh, itu bukan malam, sudah siang. Faham? Jadi kalau siapa yang sudah masuk waktu subuh baru nak niat, tidak sah. Dalil Nabi sebut malam. Siyam qabla waqtil fajri fala siyamalah. Barang siapa tidak yubayyit, tidak mempermalamkan niatnya sebelum datang waktu subuh, tiada jadi puasanya. Jelas di situ, siapa tidak berniat pada waktu malam sampai masuk subuh, tidak sah berniat. Faham lagi?